sorakan yang begitu semangat. Tahniah diucapkan kepada kontingen dan para atlet dari negeri Selangor. Okey, seterusnya kita akan dengarkan dari negeri mana? Okey, baiklah. Marilah kita sama-sama meminjamkan haluan telinga untuk mendengar sorakan dari kontingen Negeri Sembilan. Dipersilakan. Okey, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan telah tiba. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, diiringi div-div kehormat untuk masuk ke ruang pentas utama. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi dan seluruh kembali, rasa gembira di hati, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Hadirin dipersilakan duduk.
Begitulah bingkisan persembahan yang disampaikan oleh murid Sekolah Rendah Islam Johor Bahru di bawah bimbingan Ustaz Nabil. The mesmerizing silat performance portrayed just now was conducted under the guidance of Ustaz Nabil. جزيل الشكر والتقدير لفرقة السلاس بإشراف الأستاذ نابل على العرض المميز. Seterusnya, majlis diteruskan dengan nyanyian lagu bangsa Johor, lagu negaraku dan lagu Misak. To commence this blessed ceremony, may I invite everyone with the recitation of the following songs. يواصل المجلس رسالة اليوم بالإنشاد الرسمية. Sekali lagi hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pertahankan sepenuh jiwa maruah sekolah-sekolah kita. Majlis ihtifal sukan sekolah api bisa menguat roh dan tubuh badan, menyiapi umpama perjuangan. Mari semua kita berusaha jadi contoh yang terbaik.
hadirin dipersilakan duduk. Sebelum kita teruskan majlis, ingin saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Auni bin Nur Syam. And I'm Nur Ismailina binti Ibrahim. وأنا اسمي فاتن صوفيا بنت حزر النظام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam maju Johor. Yang berhormat Fadli Nasirik Menteri Pendidikan, yang berusaha Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Muslih bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, yang berusaha Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Yunus, Wakil Rasmi Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Ustaz Haji Hasri bin Harun, Timbalan Presiden Wadah Pencerdasan Ummah Wadah, yang berusaha Tuan Syekh Ismail bin Syekh Noh Al-Habsyi, Pengerusi Majlis Pentadbir Sekolah-Sekolah Islam, barisan tetamu kehormat Datuk Datin, pengatua-pengatua, guru-guru besar, guru-guru dan asatizah sekolah-sekolah ABIM, para ibu bapa, murid-murid dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang diucapkan ke majlis perasmian penutupan Majlis Ihtifal Sukan Sekolah-Sekolah ABIM Kebangsaan kali ke-25 bagi tahun 2026. Welcome to the closing ceremony of Majlis Ihtifal Sukan Sekolah-Sekolah ABIM Kebangsaan 2026. مرة أخرى نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل الترحيب. نقول لكم أهلا وسهلا بقلوبنا قبل حروفنا بكل السعادة وبكل العزة. Indah sungguh mentari pagi, menyinari bumi penuh seri. Majlis gemilang kini berseri, menyulam kenangan di hati murni. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan rahmat dan izinnya, kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis perasmian penutupan Misak kali ke-25 bagi tahun 2026. Bagi pihak jawatan kuasa penganjur, kami dengan penuh rasa hormat mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Fadli Nasirik Menteri Pendidikan, para div kehormat, ketua-ketua kontijen, pegawai, jurulatih, pengadil, atlet, sukarelawan serta seluruh hadirin yang sudi memeriahkan majlis ini. Sesungguhnya pertemuan pada hari ini bukan sekadar menghimpunkan para atlet dan kontijen dari seluruh pelosok negara, bahkan menyatukan semangat perjuangan, perpaduan dan kecintaan terhadap dunia sukan dalam sebuah medan yang penuh bermakna. Today is not merely a gathering. It is a celebration of a beautiful journey that we share together. Every moment we create, every effort we make, and every success we achieve become a precious memory that we will carry with us. أيها الحضور الكرام، إن اللقاء على الخير نعمة والإخوة في الله قوة والتعاون في سبيل الله النجاح والفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا تمينا وتبركا من الله عز وجل. عسى أن تسير الأعمال الاحتفال على الخير ما يكون لنرفع أيدينا بالدعاء والاستغاثة. Bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis ingin menjemput Saudara Al-Hafiz Muhammad Hakiki bin Muhammad Yamin dari Mahat Tahfiz Sains Darul Ilmi Segamat untuk memimpin doa. May I now respectfully call upon Al-Hafiz Muhammad Hakiki bin Muhammad Yamin to lead us in the opening prayer. يتشرف الحفل بدعوة الأخ محمد حقيقي بن محمد يمين بتلاوة الدعاء.
Bismillah. Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kehadrat-Mu kerana atas keizinan-Mu maka kami telah dapat menyempurnakan misak tahun 2026 dengan jayanya. Ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami, dan sejahterakanlah akal kami dengan cahaya iman. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami kerana ia adalah pengawal kehidupan kami. Perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah kami menjalani kehidupan dan ibadah kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami kerana di sanalah kami akan dikembalikan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia agar dapat kami berjalan di muka bumi ini dengan penuh takwa. Ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan aktiviti sukan ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum, serta melahirkan generasi madani yang berjaya di dunia dan akhirat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma fir lana dhunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Al-Hafiz Muhammad Hakiki bin Muhammad Yamin atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Muslih bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, untuk menyampaikan ucapan. Ladies and gentlemen, please welcome him to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Tahiyatan min indillahi wa mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Saudara Ahmad Fahmi bin Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Yang berbahagia Ustaz Haji Asri Harun, Timbalan Presiden Wadah Pencerdasan Ummah. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Yunus, Wakil Rasmi Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Tuan Syed Ismail Syed Noh Al-Habsi, Pengurusi Majlis Pentadbir Sekolah-Sekolah Islam. Yang dihormati pimpinan Wadah Negeri, pimpinan ABIM dan PKPIM, pengetua, guru besar, ketua pegawai eksekutif, guru-guru, hadirin dan seterusnya.
para pelajar yang dihormati sekalian. Pertamanya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita telah dapat bersama-sama di dewan yang permai ini untuk menyempurnakan majlis peresmian penutup misak kali yang ke-26 ini. Kami seluruh warga Takmir Pendidikan ABIM merakamkan penghargaan yang setulusnya kepada yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia yang telah dapat bersama-sama untuk menyempurnakan majlis penutupan rasmi misak kali ke-26. Alhamdulillah, misak pada kali ini yang telah dianjurkan di negeri Johor yang permai telah berjaya menghimpunkan seramai 1,886 penyertaan yang melibatkan 1,343 orang pelajar dan 540 orang petugas serta guru pengiring. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana misak ke-26 telah berjalan dengan lancar, penuh dengan semangat kesukanan dalam kalangan atlet dan penuh muafakat dengan berkat oleh pelaksana, jawatankuasa pelaksana dan para petugas yang bertungkus lumus melaksanakan tamasya ini. Sesungguhnya sukan bukanlah sekadar aktiviti fizikal tetapi merupakan medium pendidikan karakter yang berkesan. Melalui latihan, pertandingan dan pengalaman berpasukan, para pelajar berpeluang untuk mempelajari nilai, sikap dan tingkah laku yang positif yang sukar diperolehi hanya melalui pembelajaran dalam bilik darjah. Dalam Islam, sukan menjadi wasilah membentuk insan yang seimbang apabila dipandu oleh nilai akhlak dan selari dengan sebagaimana yang telah dipesan oleh junjungan besar Rasulullah SAW yang bermaksud mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Sukan ialah makmal pendidikan karakter. Melaluinya pelajar bukan sahaja menjadi lebih cergas, malah mampu membina disiplin, integriti kepimpinan, kerjasama, daya tahan dan akhlak yang mulia. Oleh itu, sekolah perlu melihat sukan sebagai komponen yang penting dalam pembangunan modal insan yang holistik, selaras dengan aspirasi pendidikan madani dan falsafah pendidikan hikmah dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sejajar dengan tema misak pada kali ini, sukan menyatukan ummah, membina karakter holistik. Temasa ini mudah-mudahan berjaya menjadi wadah penting menyemara dan menyuburkan semangat persefahaman yang luhur dan mampu mencungkil bakat atlet-atlet sukan yang berpotensi untuk mengukir nama dalam arena masing-masing, membangun generasi beridealisme tinggi melalui tanggungjawab kenegaraan serta mampu mengemukakan formula penyelesaian masalah sejagat. Kita merafak syukur kerana misak telah pun melabuhkan tirainya dengan penuh warna-warni dan gemilang-gemilang, hasil daripada usaha gigih dan kerja keras semua pihak, kekantalan semangat muafakat dan sifat tasamuh, hikmah dan lapang dada dalam menerokai cabaran baru dan merungkai masalah dalam menyelesaikan temasa yang berprestij ini. Dengan semangat yang kental, tekad dan komitmen serta iltizam yang berterusan, sesungguhnya kita mampu mencipta masa hadapan pendidikan jamaah yang lebih gemilang. Moga Allah memberkati segala usaha dan ikhtiar kita menghasilkan generasi Rabbani tuntutan ilahi. Segulung penghargaan yang seterusnya kepada yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan dan hadirin sekalian yang telah hadir memeriahkan majlis penutupan rasmi misak kali ke-26 ini. Tahniah kepada Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Pelaksana,
Tuan Rumah Seri dan Semi Johor Bahru yang cemerlang mengelolakan temasa ini, juga kepada Ketua Kawal Eksekutif, Pengetua, Guru Besar, guru-guru serta para pelajar sekalian, sekalung tahniah kepada atlet yang telah berjaya dan usaha lebih gigih kepada yang belum bertuah lagi. Tidak ketinggalan terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia dan agensi-agensi lain yang menyediakan tempat pertandingan. Bawalah segala kenangan manis penuh syahdu sepanjang kejohanan ini. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam IKSA yang ke-27 di Pulau Pinang pada tahun 2027 dan MISAK ke-28 di negeri Kedah pada tahun 2028 nanti. Sekian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, atas penyampaian ucapan alu-aluan sebentar tadi. إذا اجتمع العلم والإيمان أشرقت القلوب وإذا اقترنت التربية بالقيم أثمرت أجيالا تشرف الأمة. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berhormat Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis perasmian penutupan MISAK kali ke-25 ini. Majlis dengan segala ta'zimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 5 saat jawab salam, panjang. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara dan saudari peneraju majlis yang saya kasihi, saudara saya Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Sahabat saya Ustaz Haji Hasri bin Harun, Timbalan Presiden Wadah Pencerdasan Ummah. Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Yunus, Wakil Rasmi Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tuan Said Ismail. Ada Tuan Said? Oh ada. Oh, I didn't see you. Okay. Pengerusi Majlis Pentadbir Sekolah Islam yang sebentar tadi yang baru lepas berucap, Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM. Pertama saya rakamkan ucapan terima kasih di atas jemputan dan pastinya juga rasa sangat berbangga dapat bersama dengan anak-anak untuk perasmian penutup Majlis Ihtifal Sukan Sekolah ABIM Kebangsaan ke-25. Siapa yang menang ni anak-anak? Siapa yang menang? Okey, kita dengar sikit suara wilayah. Okey, ada Pahang, ada Kedah. Mana tu? Negeri Sembilan. Johor. Perak. Oh, kuat. Lagi mana ni? Selangor. Okey, Kelantan. Mari jauh dekat Kelantan ni. Kelantan. Mana Kelantan? Ada. Ada. Penang. Mana Nibong Tebal? Mana Nibong Tebal? Nibong Tebal tak menang siap. Baik, hari ini kita melihat bahawa satu acara yang saya fikir sangat penting dan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Haji Musleh sebentar tadi, sukan ini membina karakter. Seingat saya sepanjang anak-anak saya bersekolah di Sekolah Rendah Islam ABIM Sungai Rama, saya tak pernah lagi miss lah MISAK ini
dan ini antara acara yang kita sentiasa tunggu-tunggu sebagai ibu bapa untuk memberikan sokongan kepada anak-anak kita. Saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Angkatan Belia Islam Malaysia yang saya fikir jasanya cukup besar bukan saja kepada negara tetapi juga dalam pembinaan, pengukuhan institusi dakwah dan juga pendidikan. Sebab itu saya fikir saya sehingga kini anak-anak saya masih lagi khususnya yang paling kecil masih lagi berada dalam sekolah ABIM, dan saya sangat yakin dan percaya dengan sistem sekolah ABIM ni daripada anak sulung sampai anak bongsu, Jadi kerana kepercayaan itulah dan kerana kita tahu ekosistem dan pengukuhan yang berlaku dalam sekolah ABIM ini yang akan pastinya membina dan juga memberikan ruang dari segi pembinaan sahsiah yang lebih baik dan juga dari segi substansnya itu yang memang kita percayai sudah menjadi satu kekuatan ABIM dari dulu untuk membina anak-anak yang kuat dari segi keseluruhan ataupun secara holistiknya. Jadi saya rakamkan tahniah kepada Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga pastinya kepada semua guru-guru dan juga ibu bapa yang terus memilih pendidikan ini khususnya sekolah ABIM sebagai antara medium yang paling penting untuk terus mendukung pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, pastinya juga pentas ini adalah pentas bakat yang sangat penting, dan kita melihat bahawa saban tahun atlet-atlet yang dilahirkan dalam medan ini adalah anak-anak yang sentiasa bersedia untuk menjadi anak-anak yang kompetitif, dan sebab itu ruang itu mesti dibuka kepada semua anak, termasuklah dalam dasar kita juga melihat bahawa setiap anak-anak ini wajar terus diberikan peluang dan ruang untuk melaksanakan apa yang kita sebut sebagai pembangunan diri, pembinaan karakter yang pastinya sukan menyumbang dengan sangat besar dalam aspek ini. Sebagaimana yang selalu disebut anak-anak, al-aqlus salim, al-aqlus salim, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah antara pendekatan yang sangat penting melihat kepada pembinaan dan juga bagaimana mereka berpartisipasi dalam sukan itu mampu memberikan impak yang cukup tinggi kepada pembinaan sahsiah diri mereka. Jadi saya ucapkan syabas sekali lagi pada anak-anak yang barangkali tidak pulang dengan pingat dan sebagainya. Cuba lagi tahun-tahun yang akan datang. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama anak-anak kita rasmikan majlis penutupan Majlis Ihtifal Sukan Sekolah-Sekolah ABIM Kebangsaan ke-25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabas dan tahniah. Diminta Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimik perasmian MISAK kali ke-25. Dengan itu, majlis menjemput ke semua div-div kehormat untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan gimik perasmian. Majlis mempersilakan.
peresmian bagi majlis perasmian penutupan MISAK kali ke-25 yang telah disediakan oleh unit multimedia Sekolah Rendah Islam Johor Bahru. Diminta yang berhormat Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi penyampaian hadiah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh para atlet, pelatih dan sekolah sekalian. Dengan ini, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi para pemenang. The ceremony will now proceed with the gifts for the winners. Untuk itu, majlis dengan rasa berbesar hati menyemput Yang Berhormat Fadlina Menteri Pendidikan Malaysia diiringi Yang Berusaha Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM. Majlis mempersilakan. Hadirin sekalian, keputusan telah berada di tangan saya. Baiklah, kita mulakan dengan anugerah yang pertama, iaitu Anugerah Olahragawan dan Olahragawati Sekolah Rendah Islam dan Sekolah Menengah Islam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi anugerah Olahragawan dan Olahragawati akan membawa pula piala pusingan, piala iringan beserta mock check. Tanpa membuang masa, bagi anugerah yang pertama, iaitu Anugerah Olahragawan Sekolah Rendah Islam, diungguli oleh adik Muhammad Dia Darwish bin Muhammad Afandi dari Seri Seremban. Diminta guru penolong kanan co-curriculum dan pembawa bendera untuk bersama-sama naik ke atas pentas. Baiklah, kita beralih kepada anugerah yang seterusnya, iaitu Anugerah Olahragawan Anugerah Olahragawati Sekolah Rendah Islam, diungguli oleh adik Zara Zulaika binti Roslan dari Seri Sungai Ramal. Kita beralih kepada anugerah yang seterusnya. Bagi anugerah olahragawan Sekolah Menengah Islam Menengah Rendah, diungguli oleh adik Ahmad Ridwan Iman bin Ahmad Asnizam dari SABK Mahat Al-Ummah Cemur. Anugerah Olahragawan Sekolah Menengah Islam bagi menengah atas, diungguli oleh adik Muhammad Iman Mifdal bin Edi Sufyan dari SABK Mahat Al-Ummah Cemur.
sekalian, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan anugerah yang seterusnya, iaitu anugerah juara keseluruhan Sekolah Rendah Islam dan Sekolah Menengah Islam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pemenang bagi tempat ketiga dan naib Johan akan membawa pulang piara iringan berserta mock check. Manakala bagi Johan, juara keseluruhan akan membawa pulang piala iringan, piala pusingan dan mock check. Hadirin sekalian, anugerah juara keseluruhan Sekolah Rendah Islam di tempat yang ketiga diungguli oleh Sekolah Rendah Islam Al-Usta. Tempat kedua dimenangi oleh Sekolah Rendah Islam Seremban. Juara keseluruhan Sekolah Rendah Islam diungguli oleh Seri Sungai Ramal. Hadirin sekalian, tahniah diucapkan. Baiklah, kita teruskan dengan anugerah juara keseluruhan bagi Sekolah Menengah Islam bagi kategori menengah rendah. Bagi tempat yang ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Islam Sungai Ramal. Diminta pengetua-ketua kontingen dan pembawa bendera untuk naik ke atas pentas. Di tempat yang kedua dimenangi oleh
Hadirin sekalian, kita teruskan dengan anugerah yang terakhir, iaitu juara keseluruhan Sekolah Menengah Islam bagi kategori menengah atas. Di tempat yang ketiga, dimenangi oleh Sekolah Menengah Islam Sri Setia Seremban. Tempat yang kedua dimenangi oleh Sekolah Menengah Islam Sungai Ramal. Bagi kategori juara keseluruhan Sekolah Menengah Islam bagi kategori menengah atas, sekali lagi saya menjemput SABK Mahad Al-Ummah Johor. Ucapkan kepada para pemenang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan beserta Div-Div kehormat di atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, bagi mengabdikan kenangan sempena majlis pada hari ini, diminta untuk Yang Berhormat Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan dan para tetamu kehormat untuk bersedia di tempat masing-masing untuk sesi bergambar. Hadirin sekalian, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian Yang Berhormat Fadlina Siddiq Menteri Pendidikan bagi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Majlis ingin memberi laluan Yang Berhormat Fadlina Siddiq untuk meninggalkan majlis, diiringi oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Hasri dan Saudara Adi. Para hadirin diminta berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Distinguished guests, as we gather to celebrate excellence and unity, it is only fitting that we begin with a performance that embodies the grace, tradition, and cultural richness of Malaysia. Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan persembahan Zapin yang akan disampaikan oleh kumpulan Anggerek Jauhar Tari dari Sekolah Kebangsaan Taman Anggerek di bawah bimbingan Cikgu Adris. The ceremony will now proceed with the Zapin performance under the guidance of Mr. Yak Adris. يستمر الحفل مع عرض الرقصة زابين بإشراف الأستاذ أدريس فليتفضل مشكورا. Dipersilakan kumpulan Anggerek Jauhar Tari untuk naik ke pentas. Andai permata jadi hiasan, jariku muda sembulkannya bagai sutera dalam lukisan hidupku indah warnanya. Bukan racun berbisa, semoga kan diberkati. Begitulah impian selagi nyawa di badan. Pintaku padamu bintang, kirimkan aku sinarmu. Moga jadi kencana hiasan kasih di jiwaku. Pesanku padamu sayang, bawalah pulang hatiku. Moga kan selalu
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Zapin Sekolah Kebangsaan Taman Anggerek di bawah bimbingan Cikgu Adris. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara anugerah tertinggi yang pernah disandang mereka ialah menyandang anugerah khas juri pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia Tasim peringkat daerah Johor Bahru pada tahun 2025. Tempat ketiga dan anugerah penari lelaki terbaik pertandingan Zapin Kreatif dan masih menyandang gelaran-gelaran yang lain sehingga kini yang menjadikan mereka antara kumpulan Zapin sekolah rendah yang terbaik. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan rangkuman video Majlis Ihtifal Sukan Sekolah-Sekolah ABIM Kebangsaan kali ke-25 tahun 2026 yang merakamkan detik-detik indah sepanjang berlangsungnya program ini.
Bukan emas menjadi ukuran, bukan permata menjadi nilai. Seikhlas hati kami hulurkan tanda penghargaan buat yang budiman. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Jazakumullahu khairan wa baraka fi juhudikum. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata penghargaan bagi menghargai jasa baik 10 rakan strategi yang telah menyumbang jasa bagi menyempurnakan majlis kita dengan penuh jaya. We shall now proceed with the presentation of tokens of appreciation as a gesture of our deepest gratitude to our honored guests. ننتقل إلى فقرة تكريم 10 شركاء النجاح. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang berusaha Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden ABIM, diiringi oleh yang berusaha Tuan Haji Muhammad Muslih bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, untuk menyampaikan cenderamata. Majlis mempersilakan. Bagi penerima cenderamata yang pertama dipersilakan, yang berusaha Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Yunus, Wakil Rasmi Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dipersilakan yang dihormati Tuan Syed Ismail bin Syed Noh Al-Habsyi, Pengerusi Majlis Pentadbir Sekolah-Sekolah Islam. Dijemput yang dihormati Encik Nakish bin Nikmat, Wakil Balai Bomba Johor Bahru. Dijemput yang dihormati Encik Nik Hazimin bin Nik Yusof, Wakil Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Seri Anggerik. Dijemput yang dihormati Encik Razid bin Sahran, Wakil Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dijemput yang dihormati Inspektor Muhammad Farid bin Bahar Nordin, Pegawai Perhubungan Sekolah, Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Utara. Dijemput Mr. Wong Chern Bun, Wakil Pengetua Sekolah Menengah Funyu. Dijemput Tuan Haji Muhammad Hailani bin Abdul Jalil, Wakil Takmir Pendidikan ABIM. Dan dijemput yang dihormati Haji Muhammad Radif bin
Haji Kusnin, Pengarah Eksekutif Perbadanan Usahawan Johor Bahru. Atau wakilnya. Majlis memohon Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, untuk kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan sesi penyerahan bendera misak kepada Tuan Rumah 2028. Hadirin sekalian, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Kasim bin Basir, Pengerusi Takmir Pendidikan ABIM Negeri Johor, selaku wakil rasmi Tuan Rumah Johor, bagi menyempurnakan sesi penurunan menyambung legasi misak bagi edisi yang akan datang. Majlis mempersilakan. Majlis Ihtifal Sukan Sekolah ABIM Kebangsaan. Tuan Rumah Majlis Ihtifal Sukan Sekolah ABIM Kebangsaan Misak 2028. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan perarakan masuk kontingen bendera Sekolah Menengah Islam Johor Bahru. Untuk makluman, bendera kejohanan misak ini dibawa oleh adik Muhammad Danish Raya bin Haji Muhammad Halimi, diiringi oleh adik Muhammad Afiq Ad-Din bin Abdullah dan adik Muhammad Dani Daniel bin Mat Isma dari Sekolah Menengah Islam Johor Bahru. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Haji Kasim bin Basir untuk menyerahkan bendera kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus. Dengan ini, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Aziz bin Selamat, Pengerusi Takmir Pendidikan ABIM Kedah, selaku Tuan Rumah Misak ke-28 bagi tahun 2028 untuk naik ke pentas bagi bendera menerima bendera misak. Majlis mempersilakan. Distinguished guests, the Misak flag represents far more than
a ceremonial emblem. It is a symbol of unity and our collective aspiration to nurture generations of young Muslims who excel in faith, knowledge, and character. الأمانات العظيمة لا تحمل بالأيدي فحسب بل تحمل بالقلوب المؤمنة والعقول الواعية. Tahniah diucapkan kepada Tuan Haji Aziz bin Selamat, Pengerusi Takmir Pendidikan ABIM Kedah. Semoga amanat yang diterima hari ini menjadi satu semangat dan titik permulaan yang baik bagi mencapai satu kejayaan yang luar biasa untuk misa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, Presiden ABIM, dan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Musleh bin Yunus, Ketua Pengarah Takmir Pendidikan ABIM, di atas penyempurnaan penyerahan bendera misak sebentar itu tadi. Hadirin yang dihormati, sebelum tirai majlis dilabuhkan, marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat perjuangan dan iltizam yang telah dizahirkan sepanjang majlis ini dengan menyanyikan lagu perjuangan. Ladies and gentlemen, may I invite everyone to kindly rise and join us in the singing of Perjuangan song. ندعوكم جميعا لتفضل بالوقوف والانضمام إلينا في إنشاد النشيد. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan semua berdiri. Menegakkan kebenaran, berjuang keadilan, satu perjuangan demi keimanan, mengembangkan usaha. Angkatan Belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengorang langkah lalui cabaran, ABIM tetap gigih berbatu. Bangunlah ya Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan, hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirasakan, tekad perkuatkan, ABIM terus berjasa. Bangunlah ya Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan, hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirasakan, tekad perkuatkan, ABIM terus berjasa, ABIM terus berjasa. Hadirin dipersilakan duduk. Saya mewakili pihak Mesa Johor mengucapkan segalung penghargaan terima kasih dan tahniah atas penglibatan dif-dif kehormat
para peserta dan ibu bapa dalam menjayakan Majlis Ihtifal Sukan Sekolah-Sekolah ABIM Kebangsaan kali ke-25 bagi tahun 2026 dengan penuh jayanya. As we bid farewell to this meaningful occasion, may the memories created today serve as a lasting reminder that true success is not only measured by achievement, but also by the values we uphold, the knowledge we pursue, and the positive impact we leave behind. نشكركم جميعا لكل من ساهم وأعطى وجزاهم الله خيرا جزاء على ما بذلوا من عمل. Kami memohon kemaafan atas segala kekurangan yang terdapat sepanjang berlangsungnya majlis ini. Diharapkan program penutup bagi sesi 2026 ini menjadi pemula untuk anak-anak sentiasa menjadi seorang penuntut ilmu dan cinta akan Al-Quran sehingga ke puncak Menara Gading. Seterusnya tidak berhenti sampai ke liang lahat. Kami dari Negeri Johor mendoakan perjalanan pulang para kontijen selamat dan kita bertemu lagi pada Iksa 27 di Pulau Pinang. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Diminta para hadirin untuk tunggu sebentar bagi memberi laluan kepada tetamu kehormat berarak keluar menuju ke meja sajian. Tabah berusaha, ajukan melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Hadirin sekalian, diminta semua kontijen untuk bersabar dan untuk keluar secara berperingkat mengikut negeri masing-masing. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat segala upaya. Saya minta kontijen untuk keluar dahulu daripada pintu sebelah kanan stadium. Dimulakan dengan dari negeri Perak. Silakan. Harapan yang pernah terbulai layu kembali sekarang. Sekali lagi saya minta kontijen yang disebut minta untuk bangun dan keluar daripada pintu sebelah stadium. Dimulakan dari negeri Perak. Dipersilakan. Kau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keasaman membadani jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat segala upaya. Hadirin sekalian, Wajah standing diminta untuk semua kontijen untuk keluar secara berperingkat mengikut negeri masing-masing. Baiklah, saya akan mulakan perarakan keluar semua kontijen bermula daripada negeri Perak. standing in the air, standing in the air, standing in the air. Standing in the
hadirin sekalian, saya mohon kerjasama bagi semua kontingen. Saya akan meminta untuk perarakan keluar dewan dahulu untuk mengambil makanan. Kemudian baru semua kontingen dibenarkan untuk mengambil gambar di atas pentas. Jadi sekali lagi saya memohon kontingen daripada negeri Perak untuk keluar terlebih dahulu. Seterusnya, kontingen daripada negeri Selangor. Begitu bersemangat kontingen daripada negeri Selangor. The best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Begitu bersemangat kontingen daripada negeri Selangor. Tahniah diucapkan. Okey, para kontingen boleh keluar melalui pintu keluar di bahagian tempat duduk. Sekali lagi saya mengumumkan perarakan keluar daripada kontingen negeri Selangor. Seterusnya kontingen daripada Kelantan dan Pulau Pinang.